Di satu sudut tanah tinggi, ada sebuah tempat yang seakan menyimpan rahsia ketenangan. Di sini, Kabus bukan sekadar pemandangan, ia adalah pelukan alam. Dikelilingi pokok-pokok pine yang menjulang, setiap hembusan angin membawa rasa damai. Udaranya yang sejuk menusuk lembut cukup untuk buat kita berhenti seketika dan bernafas. Dengan view gunung ganangnya yang berdiri megah, tiada hiruk pikuk kotor, hanya alam dan rasa nyaman yang sukar digambarkan. Camping di Fraser Hill bukan sekadar perjalanan, ia adalah pengalaman. Assalamualaikum guys dan selamat kembali ke channel saya ya. Seperti korang tengok di intro awal video tadi, korang dah tahu dah kan ke mana destinasi camping kami kali ni. So guys, ini adalah pertama kali ya kami menjejaki kaki ke Fraser Hill ni, dan pertama kali juga kami nak try camping di sini. Dengar cerita kat sini punyalah susah kalau nak booking campsite ya, sebab selalunya full je memanjang. Nak lagi hujung minggu dan hari-hari cuti ya. Tu yang kami sendiri nak tahu jugalah kan, apa yang best sangat camping di Fraser Hill ni. Dan trip kali ni kami bukan je sekadar nak camping, kami nak try explore juga guys tempat-tempat menarik yang ada di Fraser ni. So guys, teruskan menonton sampai ke akhir video kami ni. Kami akan share ya pengalaman kami camping dan explore tempat-tempat menarik yang ada di sini. Okay guys, kita dah sampai Fraser Hill, iaitu lebih tepat lagi di Pines Resort. Kat sini kita pun tak jumpa lagi kat mana tapak untuk kita camping tu. Cuma kita dah booking. So sekarang kita nak pergi reception dia punya resort ni, hotel ni. Kita nak tanya kat mana kawasan yang kita boleh camping tu. Alright, jom stay tune. Ni Cik Anwar, dia punya CEO kat sini. Ni kita tengah follow dia ni. Dia tunjuk kita tempat nak pergi ke tempat camping. Sebab dia jalan dengan timer. Kalau ada campus baru kami pasangkan lampu kat sini. Okey. Ambil kat sini ke apa? Kat sini lah. Okey, kat sini. Cantik sikit. Okey guys, alhamdulillah kita dah tengok-tengok tapak. Ada satu lagi guys. Tapak ni sebenarnya dia susah sikit nak open sebab dia nak jaga dia punya tanah dia tu dengan rumput. Tapi kita try lah bodek-bodek tadi. Dia boleh lah. Jom lah kita tengok dulu, nak tengok agak macam mana suasana kat situ. Ada kucing. Wah. Banyak. Kucing jaga ni Cik Noah. Ni kucing yang Cik Noah jaga ni. Staff jaga. Oh, Cik Noah punya. Ui, besar. Baka apa ni? Oh, Maine Coon eh? Oh. Boleh. Terus apa British? Short hair. Yang tengah tu Maine Coon juga.
Cantik. Yang ujung tu comel lah. Belah mana yang okey sikit? Inilah tempatnya. Cantik. Itu hari dia orang ada 2 minggu camping kat sini. Tu tanah ni jadi macam ni. Tu yang saya stop sekejap. Oh, dia ini lah. Dia lecak sikit. Tapi area sini tak ada masalah. Belah sini ah. Belah sini tak ada masalah. Oh, sini tak ada masalah. Sini tak ada masalah. Belah sana dia becak sikit. Belah sana dia becak sikit. Oh. Tapi ni cantik lah. Ada pokok pine. Kan? Nampak? Pokok pine Pokok pine. Kita susah nak jumpa pokok pine kat Malaysia ni. Sini video macam ni lah. Okey. Okey, terima kasih Cik Anwar. Hari ni kita camping lagi. So ini adalah kali kedua untuk di tahun 2026 ni guys. So ini juga adalah first time kami datang camping di Fraser Hill. Sebelum ni memang kita orang pernah ada memasang, orang kata hasrat lah nak camping di Fraser Hill ni. Tapi ditangguhkan sebab tak jumpa campsite yang sesuai. Kebanyakan yang kami survey, kebanyakannya di kawasan-kawasan parking. Itu sahaja yang ada disediakan di Fraser Hill ni lah, tapak-tapak camping. Sebabnya dia memang kawasan Fraser Hill ni kawasan yang kecil, dia tak adalah besar macam Cameron Highland. Cari, kita ada jumpa satu tempat ni, iaitu di Pine Resort. Sebenarnya tapak awal yang kami pilih sama je di tempat di parking juga, tapi di parking sana, di bawah sana parking tu. Tapi tadi kita dah jumpa CEO dia. CEO bagi kebenaran lah kita dapat camping di kawasan berumput ni. Tapi sini dia sepatutnya dia tak nak open sangat sebab dia tanah dia ni tak berapa rata dan ada kawasan yang bertakung kalau hujan ni. So tadi kita dah tengok-tengok, dia pun suggest suruh ambil belah sini lah kalau boleh kan. Mama nak, kalau boleh nak pacak tu atas rumput lah. Baru syok kan, baru rasa camping tu. Okay, alhamdulillah lah kita dapat tapak ni. Okay guys, seperti yang korang nampak di belakang ni, kita baru je siap set up dah settle dah set up ni, cuma gitu-gitulah kan. Ada meja, ada kursi, tempat masak apa semua kan. Kita tak pasang fresh shade lah sebab kita nampak cuaca pun agak mendung kan. Dia berkabus kat sini, kalau kita boleh tengok kat belakang saya ni, berkabus. Jadi dia tak rasa matahari panas lah. Tadi ada matahari tapi dia sekejap saja. Kita boleh rasa nyaman lah kat sini kan. Memang best, syahdu, nyaman, semua ada lah.
Sejuk tu tak adalah rasa sejuk sangat sekarang ni. Buat masa sekarang ni lah, mungkin belum hujan. CEO kata hampir setiap hari juga hujan di Fraser Hill ni. Waktu-waktu sekarang ni kan, masih lagi di awal tahun ni kan. Sekarang tengah set up, sekarang tengah masak untuk makan tengah hari. Nak turun bawah pula. Sekarang sesi kita nak pasang movie, projector lah. Kita tengok. Try adjust dulu. Baru siap set up ni. Kita pacak apa orang kata, tiang pole tu. Custom lah, buat je. Bagi dia, kita boleh pasang dia punya screen ni. Meja tu. Okay guys, ni malam pertama lah kita orang di campsite The Pines Resort, Fraser Hill. Besok barulah saya nak try pergi explore, nak pergi explore sekitar di Fraser Hill ni. Dengar kata kat sini tempat yang terbaik untuk bird watching, nak tengok burung-burung atau nak pergi dia punya trail hiking dia. Mungkin trail-trail yang biasa saja. Sambil-sambil kita menghirup udara segar di Fraser Hill ni. Best juga kat sini sunyi, bunyi apa cengkerik-cengkerik je. Kat sini pun walaupun dia macam hotel dan juga campsite ni, tapi dia tak adalah ramai sangat orang kat sini tau. Tak tahulah sebab ni mungkin dah habis musim cuti sekolah. Kat sini pun memang sunyi je. Kat bawah sana ada satu kampus. Di bawah kat parking tu, tadi kita datang belum ada lagi. Mungkin besok adalah kot penambahan. Besok saya akan update lagi apa je kita punya next seterusnya, kita punya aktiviti, dan juga saya mungkin bawa tour lah. Mungkin kita boleh sama-sama enjoy jalan-jalan di Fraser Hill besok. Okay guys, stay tune dan jangan lupa teruskan menonton sampai ke akhir video ni. Alright guys.
Okay, selamat pagi guys. Alright, okay. Sekarang dah pukul 8.30. Saya nak pergi mandi. Kat mana bilik air? So, jom saya tunjuk. Ni kita orang punya tapak camping ni. Okay, kita turun sini. Sinilah diorang punya tapak, diorang punya toilet. Toilet diorang buka daripada apartment ni. Yang diorang akan buka 1 atau 2 apartment, tengok kepada kapasiti kampus lah. Kalau kat sini pun, ini kalau ikutkan tapak kami kat sini asalnya, tapi kami tukar pilih yang kat atas. So ini siapa yang camping kat sini, nanti diorang akan buka toilet kat sini toilet. Diorang akan buka apartment ni. Dan juga kalau ada yang camping dekat sana, diorang akan buka unit yang ujung sana tu lah. So yang kat sini dia ada 3 juga toilet kat sini. Jom kita masuk guys, kita tengok. So kita akan buka slipper kita pakai slipper dia guys. So ini adalah unit yang kosong, yang memang tak ada orang. Kita memang boleh pakai juga, nak pakai untuk kegunaan macam ni. Siapa yang nak ambil plug point pun boleh tarik dari sini. Diorang akan tarik point ni pergi sana dan sambung lah. Siapa-siapa kampus yang nak pakai plug point. Macam yang ni bilik kosong ni, yang ada bilik air, yang tu boleh pakai. Sama juga di atas, special sikit untuk Muslim. Sini kita tanggalkan slipper. Tanggalkan slipper kat sini, naik atas untuk solat. Dan kat atas pun ada bilik air juga, boleh pakai. Ini toilet nombor 2. So guys, toilet dia memang ada heater. Bagusnya dengan cuaca sejuk kat sini, kita boleh pakailah heater dia. Okay, ni toilet dia lah. Bagus bersih. Memang setiap hari 2 kali sehari dia orang bersihkan toilet. Kalau ada kampus yang datang sini lah. Alright guys, itu saja saya nak update dulu. Okay guys, sarapan kita dah siap. Apa nama sarapan ni yang? Pizza je lah. Pizza roti. Makan dalam kabut-kabut, suasana pagi macam ni. So guys, kita makan dulu. Ni mandi dah.
So kejap lagi kita mungkin pergi ke bagaimana, nak pergi jalan-jalan sekitar Fraser Hill ni. Nak tengok lah apa je ada kat sini kan. Mungkin kita boleh tinjau, mungkin kita akan jumpa beberapa campsite lain lagi yang boleh saya tunjuk dalam video ni nanti. Mana yang korang yang ingin nanti nak camping di Fraser Hill, boleh lah tengok-tengok dalam video ni. Alright. Okay guys, stay tune guys. Okay guys, kita dah siap sarapan tadi. Ni nak pergi tengok-tengok sekitar di atas bukit Fraser Hill ni. Nak tengok lah apa, mungkin kita boleh jumpa campsite lain ataupun tempat-tempat yang menarik. Dan juga kalau kita ada jumpa kedai runcit, nanti kita nak beli sesuatu lah. Yang tadi tu salah satu campsite juga, tapi yang tu under majlis Pembandaran Raub lah. Kalau nak booking kat situ kena call orang majlis, ataupun kalau hari biasa boleh je walk in terus. Biasanya tak ada orang sangat, tapi kalau hari Minggu mungkin ramai. Tapi toilet tak ada kat situ, tak ada toilet tadi. Harga campsite mungkin dalam RM20, saya rasa macam tu lah. Sebab kita tengok list dia tu kan. Jom kita jalan lagi guys ke depan. Halo. Orang Jepun. Okay guys, yang ni pun salah satu campsite juga. Tapi yang ni dalam kawasan hutan apa? Pokok pine ni lah. Boleh tengok Jom turun. Jom kita tengok dulu. Okay guys, kita dah sampai salah satu campsite under majlis Pembandaran. Ni dia punya, ada tunjuk dia punya ni untuk bayaran aktiviti perkemahan guys ni. Ini sekarang kita dekat jalan apa ni? Jalan Gulimat ke? RM20. Korang boleh pacak camp kat sini. Dan mana-mana yang korang rasa sesuai lah. Sini sesuainya untuk kemah-kemah yang tak berapa besar sangat. Cantik kawasan ni. Mana-mana ada dikelilingi dengan pokok pine ni. Dia punya suasana tu macam dekat ini lah, apa, hutan-hutan Amerika dan dekat Indonesia. Cantik kan. Tapi tapak tak rata tapak dia tak berapa rata lah. Dia lawa sebab pokok dia tinggi-tinggi. Tengok pokok tu. Reduk. Ni guys, semua yang macam-macam ni semua boleh pacak camp tapi limited sikit lah, terhad sikit. Tapi okey je. Ramai solo camper pun suka kat sini. Okay guys, yang ni paling rata lah ni. Kawasan ni paling rata lah sebab dia sini ada konkrit tar kat sini. Ni lah, kalau korang ada kemah yang sedikit besar, saiz L ke, kat sini masih lagi muat lah. Cantik kat ni. So korang boleh pakai gazebo ni untuk korang punya tempat kitchen ke, nak masak apa semua, nak lepak. Ni pun okey juga ni. Kalau kat dalam sana tu, yang tu dia cantik suasana dia. Dia redup tapi dia agak ada akar-akar pokok dan juga apa, sedikit cerun lah. Okay guys, jom kita nak pergi tempat lain pula. Alright. Besar-besar strawberry dia. Okay, sekarang saya berada dekat Fraser Edible Garden. Kat sini pun ada kebun
sayur dan juga strawberry ni antara strawberry yang dah dipetik. Ni original sini lah, bukannya dari Cameron ke apa. Ini memang daripada Fraser Hill punya. Memang kebun sendiri Jom kita tengok apa je hasil kebun kat sini yang ada. Oh, okey guys. Orang ada keledek, ada oren, limau kecil ni. Tapi yang ni tak pastilah dia kat sini ke apa. Ni jagung. Ni buah apa Apa 5 lah. Pelik buah ni. Ini buah apa, brother? Pear. Oh. Ada labu, halia. Apa yang jatuh? Oh. Strawberry. Besar-besar. Original lah? Ya, original. Fraser Hill punya lah? Mana strawberry? Tu ni dia orang punya kawasan kebun dia ni. Besar agak kebun dia. Boleh lah. Dia ada tanam sayur-sayur ni. Nak beli, nak petik sendiri pun boleh. Ini hasil kita beli. Water sekejap, nak tengok sini masuk free je, cuma nak main je, nanti kena bayar. Apa-apa kalau nak main tu adalah bayaran dia tu. Ada paddleboard, apa ni panggil itik bot itik ni, paddleboard lah tu. Macam tu. Saya dengar tasik ni dulu adalah bekas lombong yang dah tak dipakai, so dijadikan rekreasi lah. Tu ada ikan besar-besar guys. Ni harga dia guys. Harga bot itik, ansur dan flamingo ni RM20 untuk 15 minit. Punya peraturan dia lah di Island Water. Okay guys, kita ada jumpa lagi satu tempat. Tempat ni camping yang kita orang asalnya memang nak book sini, tapi sebenarnya sini tempat ni full lah. Ni glamping by Fraser Hill ni. Ni tempat camping ni. Ni lah. Tak ada orang camping tak hari ni. Tak ada pun kosong. Tak nampak belah sana. Ni tempat camping, tempat hiking tapi kena ada permit. Pergi ke Jauh lah. Oh, yang ni pergi ke tu ni, pergi ke apa nama? Yang gunung orang hilang itu hari tu. Oh. Yang meninggal tu. Pemandu arah. Yang boleh jauh yang lah. boleh tembus ke Perak tu. Apa Gunung Liang. Yang ni naik kat sini lah. Yang diorang tu naik kat sini tapi keluar sebab dia diorang tu orang ikut tu. Dia keluar kat Sungai Dara tu. Tapi ada 2 permit tu. Tapi diorang ada permit Pahang je. Naik daripada sini lah. Naik daripada sini. Dia pun kena tempat masuk dia kena ada malim gunung tak boleh pergi suka-suka hati. Ni yang kita tengok tadi tu ada orang camping kat sini. Ni dah renovate tu, cantik sikit lah kot. Mungkin ada lah kemudahan lain, sinki ke apa ke. Sebelum ni mungkin tak ada kot. Dia baru buat toilet pun dah ada lah itu hari. Ni futsal. Sebelah istana Seri Pahang. View, tengok view guys. Ni nanti Hotel banyak campsite kat sini. Jalan Jeriau. Ni campsite Jalan Jeriau. Ramai orang camping kat Ni sini. ramai tu yang kata ni selalu full kat ni. Jalan Jeriau itu tadi tanya yang Penuh. yang majlis tu Full house. Dia kata full. Memang macam ni. Sini paling orang suka lah camping Sebab kiranya. dia boleh ni yang tengok apa
view kat sini. Oh, lawannya view dia. Datang ke air terjun Jeriau. Dah buka balik abang kan? Dulu tutup kan? Tahun 5 tahun lepas. Bulan 5 tahun lepas dah buka. Bayar RM2 seorang, boleh mandi, nak camping pun boleh. Camping berapa bang? Ni ada harga. Ni boleh camping kat sini guys. Kalau sewa wakaf RM10. Wakaf B ada RM20. Kalau tapak kemah RM30. Tapak kemah dengan apa? Oh ni sekali dengan package bagi kemah. Oh, okey. Jom kita tengok kat dalam macam mana dia punya kawasan. Ada kebab, ada jual-jual kebab. Jaga. Assalamualaikum. Ni toilet. Kalau nak camping kat sini boleh ke? Boleh. Taklah, maksudnya macam tak nak masuk ke dalam sangat kan? Boleh. Kita nak camping kat sini-sini je. Dekat dengan toilet. RM30 je kan? Ni tapak payung camp muat. Kemah payung camp muat. Okay guys, sekarang kita berada di puncak air terjun Jeriau ni guys. Kalau korang boleh nampak kat bawah tu, kat sana tempat kita boleh camping. Dan kalau nak ni, kalau ini camping yang paling bawah lah ni, saya rasa camping yang paling dekat dengan air terjun. So boleh mandi kat sini, boleh mandi lah kat sini. Dia orang kata tak dalam sangat. Saya tak pasti lagi turun ke tak. Daripada kalau nak turun tu kena lalu jalan sana. Sebab yang ni jalan shortcut. Saya di atas puncak air terjun ni, tempat air terjun turun. Okay guys, so sekarang ni dah turun dekat kawasan air terjun ni. Lokasi seterusnya kita singgah di The Paddock, tempat orang naik kuda. Kat sana boleh naik kuda. Dan sana kita boleh buat aktiviti memanah. Tapi nak masuk sini tak ada apa-apa bayaran pun. Kalau nak datang jalan-jalan je pun boleh, sambil-sambil tengok pemandangan kat sini. Ada juga tu apa nama, rumah hobbit macam rumah hobbit pun ada. Jom kita tengok dulu apa yang ada lagi sekitar sini. Dia macam ni, kalau tinggal Tak boleh je cuba. Tak boleh kena. Boleh tak kau kakak. Tak. Kat bawah mana? Boleh lah kuning. Baru first time belajar memanah. Siapa-siapa yang nak belajar memanah boleh datang kat sini lah. Halang-halang dah datang Fraser Hill kan, datang di Paddock. Boleh lah kita belajar memanah dengan harga RM10 untuk 10 biji arrow. Alright guys. Kat sini juga boleh kita naik kuda guys. Ni bayaran, sekejap lagi saya bagi check kat sana. Tu kaunter dia orang lah. Ni ada beberapa ekor ni. 1, 2, 3, 4. Yang lain 5 ekor. So cara dia bawa kita macam ni je lah. Bukan kita menunggang sendiri Dia akan
dia akan escort lah. Naik kuda dewasa RM10, kanak-kanak RM8. Tapi kalau ada satu dewasa, satu kanak-kanak tu jadi RM15. Ni kuda ni nama Genius. Tengok nama dia ada kat sana. Ni dia punya kandang dia. Ada 5 kandang, 5 ekor lah maknanya. So kita bawa mengelilingi track dia ni lah. Okey, sampai dah kita punya tempat campsite. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni dah hari ketiga kami bercamping di The Pine Resort, Fraser Hill. So pagi ni saya nak buat sedikit review. Mungkin tak full detail, cuma saya boleh apa yang belum saya explain dalam hari pertama dan hari kedua. Mungkin hari yang ketiga ni saya ada kelapangan sikit nak ceritakan lah pasal di sekitar campsite The Pine Resort. Actually campsite ni sebenarnya adalah kawasan resort atau hotel lah kat Fraser Hill ni. Adalah beberapa campsite yang kita tengok semalam tu. So yang kami pilih ni adalah under private punya lah. Kiranya bukan under majlis punya. Kawasan yang kita duduk ni ada view dan juga ada pokok pines ni, menambahkan lagi orang kata kecantikan lah di sekitar kawasan dia campsite ni. Tapak yang kami duduk ni sebenarnya dulu dia orang dah pernah open untuk camping kat sini. Tapi lately dia punya tanah ni agak lembab sikit. Lebih-lebih lagi di musim-musim yang inilah, banyak hujan dan musim hujung-hujung awal tahun ni lembab dan berair sikit. Tapi alhamdulillah lah kami dapat ni, dia tak berair tapi dia still lagi lembab. Lagi-lagi bila malam kan ada campur embun apa semua, memang kita akan rasa sedikit basah lah di kawasan rumput ni. Sebab tu disuggestkan untuk camping di laman parking dan juga di atas court tenis ni. Jom kita tengok tapak-tapak yang dibuka untuk camping di Pines Resort ni. Okay guys, ni jalan masuk dia. Kita datang dari arah Pines Resort punya pintu gate dia. Kita akan jumpa dulu court tenis. Ini tapak camp 1 dan juga tapak camp di parking lot. Parking lot apartment dan juga ni apartment ni. Ni kawasan apartment lah. So ini adalah tapak parking yang di open untuk camping. Okay, so yang tapak first ni adalah di di court tenis ni. Dalam ni boleh memuatkan lebih kurang 20 kemah dalam satu masa kan. Kalau di
letak semua kemah dalam ni, boleh lah dalam 20 kemah. Dia rata dan tak adalah apa orang kata, berair kan. Kalau hujan ke apa tak adalah ini sangat. Itu sinki dia kat sana. So kat sini juga di berview kan inilah pokok pines ni. Macam ni. Okey. Ni tapak bawah yang tapak parking tu. Kat luar sana. Yang saya ceritakan di awal video yang saya datang tu. Okay. Untuk tapak yang saya duduk ni, yang saya pacak camp ni, yang ni dia tak luas sangat, tapi dia ada satu space kat sana. Gitu kita boleh pakai untuk buat barbecue. Kalau kata hujan ke apa, boleh berteduh kat sana juga. Kat sana lah ada plug point dia. Okey, ruangan ni korang boleh pakai untuk lepak, nak santai-santai, nak buat barbecue kat sini pun boleh. Boleh pakai dia punya ini. Dia bekalkan plug point lah kalau korang camping kat kawasan ni. Sini ambil tarik dari sini plug point dia. Boleh pergi ke orang punya tapak. Pastikan bawa extension yang panjang sikit lah. Daripada pondok ni sampai ke kemah saya tu, extension saya lebih kurang dalam 25 meter. Tapi 20 meter pun dah boleh. Seloknya 25 meter ke atas lah. Dan dekat sini, kawasan ni, untuk buat masa sekarang ni, dia kurang sesuai lah untuk pajak camp. Sebab dia macam ni, ada berair, dia tanah dia ni lembap sikit ni. Dan agak menurun sikit ni. Kalau tengok baik-baik, dia agak menurun sikit. Belah sini pun sama. Dia beralun-alun sikit, tapi masih okey. Dekat sana je yang kurang okey sikit. Dekat sini okey lagi. So bila korang pacak kat sini, korang boleh terus nampak view hutan. Sana hutan lah tu. Belakang rumah ni semua dah hutan lah ni. So pagi-pagi kabus, kita boleh nampak kabus datang daripada sana. Daripada sana datang ke kemari kat sini. Anggaran saya kalau kemah besar muat dalam 4 kemah. Atau kawasan ni memang pun okey lah untuk grouping dalam 4 kemah campur dengan dom untuk korang pacak nak buat lepak. Dia sini dia tak ada bagi lot number ke apalah. Korang pacak lah ikut suka korang. Okay guys, kita ada jumpa satu binatang ni. Tak tahu, daripada jauh ni kita nampak ni yang gelap tu, warna hitam tu. Ni macam monyet ke beruk ke, tapi dia macam orang hutan pun je. Rare ni guys, nak jumpa. Jom kita tengok. Mana dia tadi ni lutong ke? Sebab dia warna hitam dia betul-betul duduk tepi kita punya depan campsite ni. Susah nak jumpa ni. Takkan Cik Fazi tak ada di sini. Ni. Miau. Panggil miau pula. Mana dia? Ni. Nampak guys? Tak pernah nampak ni depan mata. Kalau di betul-betul hutan ni. Kat sini kita nampak dia. Binatang apa ni guys? Tolong bagi tahu. Binatang apa ni? Fazil besar lagi. Warna coklat. Macam orang hutan lah. Orang hutan kan warna coklat. Ini tak tahu lah. Apa nama ni? Tangan dia panjang juga ni. Kau memang ini orang hutan ni. Ni. Ni orang hutan ni. Makin dekat guys. Makin dekat. Ni dia. Lalu gayut lah. Tak tahu ada serang orang ke tak Dia pergi ke pokok-pokok. Okey guys. Dapat tahu dah nama dia. Nama dia Ungka atau gibbon. Binatang ni saya tanya ChatGPT tadi. Sebab tadi duduk atas tak jelas sangat. Bila dia dah bergayut ke wire elektrik ni, baru saya dapat gambar jelas. Kita tanya ChatGPT baru tahu nama dia Ungka atau gibbon. Dia jenis dia ekor pendek, suka bergayut dan tidak agresif sangat. Selagi kita tak kacau dia. Dia tengah cari makanan ni. Cari tumbuhan atau pokok-pokok buah ke apa kan. Ini antara yang rare kat ni nak jumpa. Tak pernah nampak depan mata tengok tu dia makan apa tu. Dia jalan
santai je dia. Saya lupa lah tadi nak beritahu harga camping kat sini berapa. Korang agak-agak berapa guys? Dengan ada plug point, ada toilet, ada sinki apa semua macam ni. So harga camping kat di tempat yang orang kata best macam ni, ada boleh layan view macam ni. So camping kat sini harga dia RM50 satu tapak RM50 satu tapak. Tak ada kira orang lah, tak ada kira pets lah, cuma kira tapak saja. RM50 tu korang akan dapat plug point daripada 7 malam sampai 7 pagi. Lepas tu ada toilet memang banyak. Dia tengok kapasiti campus lah dekat sini. Kalau ramai, toilet akan dibuka lagi banyak lah. Dan toilet pun bersih 2 kali sehari. Dan ada sinki kat sana. Untuk di tapak bawah pun ada disediakan sinki juga. Okay. Kalau plug point saja, nanti dia orang akan tarik daripada apartment ni lah. Ataupun mana-mana point yang tu, yang ada plug tu, nanti dia orang akan tarik pergi ke tapak. So korang standby ini saja, standby kan extension aja. Okey, yang mana berminat untuk camping di The Pines Resort ni, korang boleh contact nombor yang di bawah ni. Saya letakkan nombor tu di bawah ni. Yang saya contact ni pun nombor office dia. Yang CEO nama Encik Anwar. Korang boleh WhatsApp juga nombor ni. Nombor ni boleh save dan boleh WhatsApp. Korang beritahu lah bila nak camping. Nanti buat bayaran terus korang datang je camping. Alright guys. So saya pun hari ni, hari last ni tak ada apa dah nak buat aktiviti. Cuma nanti mungkin nak santai-santai, nak relax, kemas-kemas je apa yang patut. Mungkin petang-petang sikit ataupun lepas tengah hari baru kita beransur pulang lah. Okay. Alright guys, stay tune. Dia ada tepi bukit tau. Ni betul-betul tepi lereng bukit. Dia memang tepi lereng bukit. Comel. Alah, sekali lagi. Comel dia bawa. Bye-bye Oyen. Bye Oyen. Oyen jangan nangis. Bye-bye Oyen.
Okay guys, kat ini saja kita punya camping di kali ini. Terima kasih banyak-banyak yang dah menonton. Jangan lupa support kami dengan like, comment, share dan subscribe ya. Semoga membantu dan memberi manfaat juga kepada korang semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, Assalamualaikum. See you again, driver.